Hai, Assalamualaikum saudara kepada bangsa mekanika. Kita kembali lagi dalam video Nah Info Ya. Kita nak banyakkan video-video macam ni pada tahun 2026. Kami tahu pada era zaman Covid tu video-video mekanika yang macam ni lah yang menemani korang. Dan pada waktu tu saya juga merupakan salah satu daripada penonton mekanika. Tapi sekarang berpeluang untuk berada dekat sini, jadi giliran saya pula untuk sampaikan info-info menarik mengenai dunia motosikal. Dan korang pun tahu sekarang ni dunia motosikal memang semakin menarik sebab ada banyak muncul brand-brand baru, terutamanya brand-brand daripada China. Macam-macam brand lah kita ada dekat Malaysia sekarang ni dan juga di pasaran global. Tapi tahu kebanyakan brand-brand China yang dipasarkan di Malaysia adalah oleh pihak M4 dan brand Conti pula yang bawa masuk Malaysia semuanya daripada DD Group, antara Moto Guzzi, Aprilia dan sebagainya. Tapi dalam lambakan brand-brand motor, tak kisah daripada Jepun, China, Eropah dan sebagainya, ada juga beberapa brand yang sebenarnya dah bungkus, dah melingkup, dah bankrupt, muflis dan sebagainya dalam tempoh beberapa tahun ni. Dan banyak juga sebenarnya daripada brand-brand yang dah lingkup ni, brand-brand yang sebenarnya brand besar, sebenarnya nama-nama besar dalam dunia dua roda. Jadi itulah informasi yang kita akan kongsikan dalam video kali ini. 8 brand-brand motor yang dah pun lingkup. Tapi ada juga 1, 2, 3 brand ni yang lingkup, jatuh tapi berjaya bangkit balik. Okey, jadi tak payah sembang banyak, jom kita mulakan dengan nombor 1. Jadi nombor 1 kita mulakan dengan brand Energica Motor Company. Kalau korang ikuti perkembangan MotoGP, korang mesti dengar brand ni, Energica ni. Jadi Energica ni merupakan syarikat pengeluar motosikal EV high performance yang berprestasi tinggi, established pada tahun 2014 di Itali. Mereka ni memang hasilkan motosikal high performance elektrik, antaranya Ego RS Plus, Eva Rebel, dan kesemua motosikal mereka ni menghasilkan lebih daripada 170 horsepower. Dan pada waktu penubuhan dalam tempoh singkat sahaja, mereka berjaya wujudkan brand mereka sebagai leader bagi segmen EV dua roda. Jadi Energica ni punya nama besar, mereka sempat jadi pembekal motosikal elektrik bagi perlumbaan Moto E sebelum pindah kepada Ducati yang mana Ducati guna sekarang ni. Dan kemudian disebabkan beberapa isu, mulalah orang dah tak beli motosikal EV, malah harga yang diorang jual ni memang agak tinggi. Jadi kat situlah bermulanya kejatuhan jenama Energica. Firma pelaburan Ideanomics, dia ada take over company ni pada tahun 2021. Tapi saham Energica secara keseluruhan memang jatuh merudum. Dan disebabkan bila saham jatuh merudum, Ideanomics ni gagal nak fund operation Energica ni. Jadi apa yang berlaku? Pada tahun 2024, company Energica ni terpaksa file bankrupt. Dan pada tahun 2025, tahun lepas, mereka jual segala peralatan operasi kilang dan sebagainya. So dekat sini boleh nampak, memang pada waktu penubuhan pada 2014, motor elektrik ni memang sesuatu yang agak baru untuk pasaran global. Tapi Energica ni macam berani, overconfident sebagainya, hasilkan high performance elektrik motorcycle. Tapi penerimaan orang pada waktu tu memang agak kurang. Adalah beberapa marketing diorang cuba buat, ada yang buat travel seluruh dunia dengan pakai motosikal Energica ni, tapi kos yang tinggi, harga motor tu pun mahal. Yelah, motor elektrik ni siapa nak pakai 170 power? Kalau kita tengok market di China, semuanya pakai motor elektrik untuk kegunaan jarak dekat yang low power. Jadi kat situ lebih beruntung menghasilkan motosikal elektrik yang harga dia lebih mampu milik. Jadi apa yang Energica cuba buat ni ternyata gagal. Bila dah hilang jadi status pembekal motosikal ke Moto E tu, kat situ sebenarnya bermula kejatuhan Energica ni. Nombor 2, kita ada Arc Vector. Kalau rasa Energica tu dah mahal, motosikal high performance 170 horsepower, Arc Vector ni jauh lebih mahal. Harga motosikal dia starting saja dah RM500,000. Memang harga motor dia memang sangat-sangat mengagut, sangat-sangat mahal. Dia brand yang sangat-sangat high end, ditubuhkan pada 2017. Dia mengisi segmen ultra premium. Ini untuk orang-orang yang duduk Monaco, duduk Dubai, memang itu target market dia lah. Okey, malah motor yang dihasilkan tu memang motor yang sangat-sangat super premium, pakai carbon fiber frame lah, hub sensor steering lah, suspension pun custom, sangat-sangat bespoke. Malah helmet yang mereka jual pun dia siap ada head up display. Dia datang sekali dengan motor, siap ada tunjuk macam meter dan sebagainya dalam helmet tu. Jadi memang motor yang diorang jual ni memang sangat-sangat unik,
sangat-sangat one to one. Sebab itulah motor ni mahal. Dia punya founder dia Mark Truman, dia sebenarnya ex-engineer Land Rover. Memang bila ditubuhkan Arc Vector ni, niat utama dia nak wujudkan satu company motor yang rare, yang mahal. Memang itu dia punya fokus. Debut 2018, mereka ni pada debut 2018 tu dah claim macam-macam lah. Guna bahan terpaling advance lah, space technology lah. Tapi harga dia RM500,000. Kat situ masalah dia. Siapa nak beli? Yang ada beli pun mungkin 2-3 orang saja. Malah kos nak buat motor tu pun saja tinggi. Jadi sebab tu bila nak jual, kenalah jual sampai harga RM500,000. Bila tak ada orang beli, bankrupt lah. Bisnes tu memang jatuh meludum tak lama. Establish 2017, 2019. Hanya 2 tahun dalam market saja, Arc Vector dah terus bungkus. Mereka cuba nak bangkit selepas beberapa tahun pada tahun 2024. Tapi sayangnya memang mereka tak mampu nak bangkit semula. Jadi dalam tempoh 2-3 tahun selepas penubuhan, Arc Vector terus melingkup. Design motor tu memang cantik, korang boleh check sendiri. Tapi memang cara nak berniaga tu salah lah. Kalau nak buat bisnes memang tak boleh lah jual motor RM500,000. Baik beli kereta. Seterusnya nombor 3, kita ada satu brand daripada Jepun. Korang mesti terkejut kan, takkan brand daripada Jepun pun boleh bungkus? Kita selalu dengar brand-brand Jepun ni, brand-brand yang selalunya popular macam Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha dan sebagainya. Tapi ada juga brand yang disebabkan nak berebut dengan berlawan dengan Big Four ni, mereka juga kecundang. Nombor 3, kita ada Meguro Motorcycle. Mesti kalau korang peminat motosikal Kawasaki, mesti korang pernah dengar brand Meguro ni kan. So Meguro ni jenama yang sangat lama, ditubuhkan pada tahun 1924. Nama Meguro tu diambil sepenuhnya Sungai Meguro di Jepun. Founder dia ada 2 orang, Nobuharu Murata dan juga Takaharu Suzuki. Mereka ni brand yang sangat terkenal menghasilkan gearbox atau transmission 2-speed transmission pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1937, mereka berjaya menghasilkan motosikal yang pertama, model Z97 500cc. 1937, hasilkan enjin 500cc. Itu adalah satu perkembangan teknologi yang sangat pantas daripada Meguro Motorcycle. Kemudian tak beberapa lama lepas tu mereka struggle. Sebab apa? Perlu bersaing dengan Honda. Honda ni dia agresif. Dia hasilkan model yang banyak pada tahun era 60-an macam tu. Jadi Meguro ni struggle. Tapi mereka bernasib baik. Sebab pada tahun 1960, KHI atau Kawasaki Heavy Industries, dia beli saham Meguro ni. Kemudian 4 tahun kemudian, dia orang dah jadi pemilik penuh kepada Meguro Motorcycle. Jadi Kawasaki ni sebenarnya sangat-sangat bantu sebab dia orang nampak Meguro ni boleh bungkus. Tapi dia dah beli saham siap-siap. Jadi pada tahun 1969, Meguro Motorcycle memang tutup operasi terus, basically bungkus lah. Tapi pada tahun 1969, basically Meguro Motorcycle ni dah terus bungkus. Jadi itulah yang berlaku. Tapi disebabkan KHI dah take over Meguro Motorcycle ni, mereka serap DNA Meguro ni ke dalam penghasilan motosikal Kawasaki. Sebagai contoh, model 650W1, yang itu memang DNA kuat daripada Meguro Motorcycle. Malah GPZ 900 pun ada DNA dan juga teknologi daripada Meguro Motorcycle. Pada tahun 2021, Kawasaki kata, kita kena hidupkan balik Meguro Motorcycle. Daripada brand yang dah bungkus, diserap dalam teknologi pembangunan motosikal Kawasaki, mereka buat brand spin-off. Guna brand Meguro ni yang digelar sebagai Meguro K3. Jadi kat sini kita nampak lah KHI ni dia bukan just simply matikan satu brand sebab nak serap teknologi. Mereka rasa Meguro ni ada satu DNA yang sangat penting dalam penggunaan motosikal. Jadi, diorang buat brand Meguro tu balik. Bagus sebenarnya Kawasaki ni. Seterusnya nombor 4, kita ada jenama CCM Motorcycle. Mungkin korang tak berapa nak dengar sangat lah. Memang jenama ni kurang didengari lah kat mana-mana pun kecuali di Eropah. So, ini adalah brand daripada UK. Ditubuhkan pada tahun 1971, tapi dia bertahan lama. Pada tahun 2025 barulah dia tumbang. Mereka ni terkenal dalam menghasilkan motosikal yang sangat-sangat ringan. Cumanya mereka ni struggle bergelut dari segi production, yang mana diorang punya production sangat-sangat rendah, hanya menghasilkan sekitar 300 motor setahun. Malah diorang punya kejatuhan tu bermula paling drastik pada tahun 2024. Masa tu memang nampak drastik. Mereka hanya menghasilkan sekitar 150 motosikal sahaja pada 2024. Bila hasilkan amount yang sikit tu, macam mana nak bersaing dengan pasaran motosikal yang semakin besar? Malah di UK sini mereka ada Triumph menghasilkan memang beribu motosikal setahun. Jadi dekat situ saja mereka dah struggle. Mereka cuba dapatkan dana yang lebih besar untuk increasekan kapasiti penghasilan motosikal.
pada tahun 2021. Pada waktu tu, dia punya marketing tu punya gempak, mereka spend sangat-sangat besar, siap buat prototype dan panggil media untuk test model GP450. Pada waktu tu memang semua media ada kongsikan video review dan sebagainya motor GP450, kalau boleh check di YouTube dan sebagainya, tapi tak menjadi sale ke laut motor tu. Kemudian jadi apa yang berlaku pada tahun 2025, mereka terpaksa downsize company CCM motorcycle tu dan tinggal hanya 12 kaki tangan sahaja. Staff tinggal 12 je, nak buat motor macam mana kan. Kemudian pada Jun 2025 mereka cuba nak bertahan, tapi akhirnya mereka file bankrupt. Jadi jenama ni tidak lagi wujud dalam pasaran. Ada dengan ura-ura company atau pengeluar motosikal dari China nak ambil alih jenama CCM motorcycle ni, nak hidupkan semula, tapi setakat ni belum ada apa perkembangan terbaru. Memang company China take over brand yang dah nak mati atau nyawa-nyawa ikan ni memang bukan benda barulah. Benelli, Motomorini, itu semuanya antara jenama yang telah dihidupkan semula oleh brand-brand daripada China. Sebab China ni saja dia ada bajet besar untuk hidupkan balik salah satu brand ni. Jadi mungkin kita akan dengar balik jenama CCM Motorcycle ni kembali hidup semula. Tapi sekarang ni memang tak ada news apa-apa. Seterusnya nombor 5. Yang ini memang brand yang sangat-sangat kontroversi. Macam-macam kisah drama, macam drama pukul 10 dekat TV3. Okey, ini adalah Norton Motorcycle. Mesti korang macam, bang, Norton ni bukan ada ke? Bukan dah hidup balik dan sebagainya? Ya, tapi sebenarnya perjalanan dia memang jenama yang memang hampir-hampir nak jatuh. Sebenarnya dah jatuh pun, tapi bangkit semula dibantu oleh satu jenama yang sangat-sangat besar. Okey, so kisah Norton Motorcycle ni memang sangat-sangat dramatik. Ditubuhkan pada tahun 1898 di UK. Dia merupakan jenama motosikal tertua di Eropah. Nama besar dalam dunia perlumbaan, terutamanya Isle of Man TT. Norton ni memang terkenal dengan perlumbaan Isle of Man TT sebab dia mencatatkan kemenangan lebih 90 kemenangan. Memang ikonik model-model seperti Manx, Commando, Dominators, tapi dia struggle pada era 70-an. Tu kali pertama dia mula bergelut pada era 70-an sampailah pada tahun awal 2000. Mereka cuba comeback pada tahun 2008, diambil alih oleh owner baru, nama dia Stuart Garner. Masa tu Stuart Garner take over, dia siap set up kilang baru di Donington Park. Pada waktu tu nampak macam, Norton ni memang dah buat comeback, siap revive Commando 961, model paling popular V4SS dan juga V4RR. Walaupun design tu nampak macam bespoke, tapi harga dia masih boleh dengar bagi pasaran Eropah. Kemudian mereka siap dapat support daripada government lagi. Media hype kan jenama Norton Motorcycle. Norton Motorcycle is back. Mereka ni buat comeback. Customer pun high profile, diorang contact macam-macam high profile customer, malah ada selebriti Hollywood dan sebagainya. Memang pada waktu tu bila Stuart Garner take over Norton Motorcycle ni, nampak macam brand ni dia dah comeback, dia boleh bersaing dengan Triumph di UK. Tapi benda tu semua drama sahaja. Malah diorang ada scam customer, sampai customer letak depo sampai 40,000 sebab diorang percaya Norton ni nak buat comeback. Tapi kisah dia semuanya hanya scam. Cerita sebenar belakang tabir memang memang geling kepala. Korang boleh baca info ni, memang sangat-sangat menarik sebenarnya. Sebabnya apa yang berlaku bila Stuart Garner take over Norton Motorcycle ni, sebenarnya tujuan utama dia adalah untuk salah guna dana syarikat. Dia nak gunakan segala dana daripada kerajaan, apa semua tu, duit daripada customer untuk kegunaan peribadi. Bayangkan customer dah bayar 40,000 tapi production delay. Ada yang bayar full, motor tak dapat. Sebenarnya yang dapat motor pun berapa kerat je. Misal kata daripada 1,000 tu mungkin 4-5 orang saja yang dapat motor. Yang the rest tu tak tahu duit pergi mana apa semua. Tak cukup dia tipu, scam duit customer, scam duit government, dana kerajaan dan sebagainya. Dia scam juga duit pencen pekerja dia sendiri. Bila baca tu memang benda ni memang satu isu besar lah. Malah government UK pun ambil masa baru dia realise apa yang berlaku di sebalik brand Norton Motorcycle lah. Stuart Garner ni memang dia sapu bersih lah. Mana yang ada duit, dia sapu habis-habisan. Yang paling kesian pula, yang dah dapat motor tu quality how tak ikutlah peraturan emission dan sebagainya. Ada motor yang tak road legal pun, enjin tak selamat dan sebagainya. Jadi memang macam-macam kisah. Akhirnya pada tahun 2023, bila kes Norton Motorcycle ni dah raih perhatian besar, terutamanya pihak penguasa kat sana, Stuart Garner ni berjaya ditangkap polis. Jadi pada waktu tu semua orang kata, alah sayangnya mati lagi satu jenama yang sangat-sangat besar, iaitu Norton Motorcycle. Tapi nasib baik
pada tahun 2020, TVS Motor Company, sebuah jenama gegasi daripada India, take over Norton Motorcycle ni. Dia reshuffle balik everything, dia kemaskan balik apa semua, bayar segala hutang. Apa yang TVS ni buat, dia siapkan motor-motor yang customer yang dah bayar sebelum ni, dia serahkan dekat semua customer. Dia perkemaskan balik motor, dia betulkan balik enjin, frame dan sebagainya, dan diserahkan kepada customer-customer yang dah bayar full dan sebagainya. Itu satu tindakan yang sangat-sangat bagus. Dan apa yang berlaku sekarang pada tahun hujung 2025, masuk 2026, mereka akan launch 3 model baru. Malah dekat EICMA hari tu, diorang ada display basically prototype lah. Basically prototype tu mengumumkan kembalinya Norton Motorcycle. Sebenarnya Norton ni memang satu brand yang sangat besar. Kami pun rasa excited nak tengok Norton ni betul-betul buat comeback. Tapi bila dah take over oleh TVS ni, kita tahulah diorang punya cara pengurusan tu jauh lebih baik. Sebab TVS ni memang satu company yang sangat-sangat besar. Seterusnya nombor 6. Ni adalah jenama yang ditubuhkan pada awalnya nak bersaing dengan Harley Davidson. Kita ada Victory Motorcycle. Victory ni pada satu ketika pernah ada jual dekat Malaysia. Okay? Jenama ni ditubuhkan pada tahun 1997 oleh Polaris Industries. Polaris ni jenama yang terkenal dalam menghasilkan snowmobile dan juga ATV di Amerika. Tujuan penghasilan Victory ni adalah menghasilkan motosikal American Cruiser. Satu je motif dia. Dia nak lawan Harley Davidson. Malah dia punya peak adalah pada awal 2000. Pada waktu ni juga motor ni diedarkan di Malaysia oleh pihak Nazar. Sale dia agak okey, 10,000 unit setahun. Tapi nak compare dengan Harley, 250,000 unit setahun memang susah lah. Sekarang Harley pun dah struggle kan, dia punya kilang dan sebagainya, ramai yang kena buang kerja. Tapi pada waktu tu memang Harley Davidson permintaan dia sangat-sangat tinggi. Jadi Victory walaupun nampak jual 10,000 tu okey, tapi sebenarnya kat situlah mereka bergelut. Jadi idea awal tubuh Victory nak lawan Harley Davidson tu sebenarnya dah makan diri. Yalah, motor dah lah low volume, tapi nak menghasilkan satu unit pun memakan kos yang sangat-sangat tinggi. Lepas tu, si Polaris ni pula pergi buat hal. Dia pergi take over Indian Motorcycle. Dia beli pada tahun 2011. Bila dia dah ada Victory, dia beli pula Indian Motorcycle. Pulih pula dia kata, kita nak fokus pada Indian Motorcycle pula. Jadi apa yang berlaku? Victory ni memang dianaktirikan. Jadi kecundang pada Januari 2017, tutup kilang selepas 15 tahun. Motosikal berjayalah jual sebanyak 60,000. Malah di Malaysia pun ada owner-owner yang guna pakai motosikal Victory ni. Tapi parts memang dah tak ada. Apa yang kena buat? Dia orang kena kacuk lah parts itu, part ini, custom dan sebagainya. Tapi setakat ni, motosikal Victory ni memang dah jadi motosikal yang highly collectible. Untuk pengumpul, peminat motosikal American Cruiser, memang wajib lah beli motosikal Victory ni. Cumanya sangat-sangat rare lah unit di Malaysia ni. Nombor 7 kita ada Moto Morini. Ya, Moto Morini yang dah dilancar di Malaysia dengan pelbagai model baru tu, ya, dia pun satu ketika dia pernah jatuh terduduk. Okay, so company ni pernah bankrupt, ditubuhkan pada 1937 di Bologna. Sebenarnya dia antara brand yang sangat-sangat terkenal pada waktu tu. Malah ditubuh di Bologna ni basically area yang sama dengan Ducati. Dan berbeza dengan Ducati, Moto Morini dia ada identiti. DNA utama dia lah engine V-twin. So itu adalah kekuatan utama atau DNA utama Moto Morini adalah menghasilkan engine V-twin. Engine V-twin dia memang bunyi dia antara yang paling sedap lah daripada Italy. Cumanya Moto Morini dia ada masalah dengan pengurusan. Jadi beberapa kalilah mereka ni tukar ownership. Cagiva pernah beli pada tahun 80-an. Kemudian September 2009, dekat sini pertama kali mereka bankrupt. Disember 2009 yang tahun yang sama tu, mereka sampai terpaksa tutup kilang. Dan nak cover balik perbelanjaan dan sebagainya, kos, dia orang terpaksa buat fire sale. Motosikal yang mahal-mahal tu terpaksa jual murah gila lah. Basically macam dia buka flea market, 3, 10, 5, 10 macam tu lah. Basically untuk cover balik kos yang diorang hilang tu. Diorang cuba bangkit balik pada tahun 2011, tapi 7 tahun kemudian pada 2018 kecundang balik semula. Akhirnya pada tahun yang sama, mereka diambil alih oleh satu company besar daripada China, iaitu Zongneng Vehicle Group atau ZNEN. Dekat sinilah Moto Morini hidup semula. Tapi walaupun take over oleh China, mereka ada buat satu keputusan yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Yang mana diorang kekalkan HQ dan design center di Italy, tapi manufacturing sepenuhnya di China. Sebab tu design Moto Morini ni memang sangat-sangat cantik, setaraf motosikal Eropah seperti Aprilia, Moto Guzzi dan Ducati. Design dia memang sangat-sangat cantik. Malah kami pergi China,
ada test beberapa model seperti Escape 1200, Escape 700, Ultralight 450 memang performance, build quality dia memang sangat-sangat bagus. Tapi macam mana dia boleh maintain harga tu rendah? Sebab manufacturing sepenuhnya oleh China. Jadi dekat sinilah satu gerakan yang sangat bagus daripada ZNEN company China yang take over ni. Okey, beberapa model telah pun ditawarkan di Malaysia. Sebagai contoh Escape 1200, bayangkan motosikal adventure full size, big boy adventure bike 1200cc dengan engine V-twin, ada cruise control, heated grip lah, dashcam dan sebagainya. Harga hanya 49,000 sahaja. Kalau compare dengan pesaing dia BMW R1300GS 150,000, Ducati Multistrada V4 150,000. So ini adalah satu gerakan yang bagus daripada owner baru Moto Morini ni. Kami memang suka Moto Morini sebab design dia punya DNA tu memang Italian tu masih lagi kuat. Tak nampak pun mana yang China, kecuali manufacturing sahaja. Jadi poin terakhir, jenama motosikal yang dah bankrupt. Nombor 8, kita ada jenama yang sangat terkenal di Malaysia, iaitu Demak. Kisah Demak ni pun banyak kisah dia sebenarnya, drama pun banyak juga yang berlaku. Okey, sebenarnya dan staff-staff Demak ni kita ada jumpa dekat situ brand ni sikit, dekat brand ni sikit. Saki Baki tu masih lagi ada. Ini adalah jenama oleh DNC Asiatic. Tujuan utama penghasilan motosikal Demak adalah menghasilkan motosikal mampu milik. Konsep dia memang itulah paling utama. Motosikal murah, mampu milik, ramai orang boleh beli. Kalau kita dengar macam tu, idea tu macam sepatutnya Demak ada lagi sekarang ni kan. Ni kisah dia, macam-macam lah yang berlaku. Dia beroperasi sejak tahun 2002. Dia ada kilang di Kuching, lepas tu dia ada di Banting. Paling best, dia siap ada kilang di Sri Lanka. Itu memang satu gerakan yang rare lah bagi brand national. Tapi dia bungkus pada tahun 2018, 31 Mei. Ketika dia bankrupt tu, macam-macam lah cerita. Sebabnya berlakulah kisah yang mana dia punya signboard di kilang tu kena simbah cat warna merah. Pada waktu tu macam-macam lah orang reka cerita. Ada media kata masalah hutang lah, kena saman daripada Honda lah dan sebagainya. Ada yang kata sebab faktor politik. Kisah sebenar semua tu tak betul. Yang sebetulnya mereka mencatat kerugian operasi. Malah sebenarnya kisah pasal Demak ni, jatuh bangun ni, ditulis oleh Abang Jaafar. Abang Jaafar ada tulis sendiri cerita tentang Demak ni dalam website kami. Jadi korang boleh search pasal Demak. Memang menarik sebenarnya. Yang mana orang lain ceritakan sebar maklumat yang tak betul, kabar angin dan sebagainya. Abang Jaafar korek sendiri info sebenar apa yang berlaku. Ya, punca kejatuhan Demak adalah kerugian operasi. Kenapa benda ni boleh jadi? Okey, jom kita sembang. Jadi Demak ni dia mengamalkan konsep perang harga, volume over profit. Buat motor banyak, letak harga yang sangat-sangat rendah. Mula-mula taktik diorang ni berkesan. Dealer dapat insentif tinggi, dapat jual motor yang banyak sebab harga murah kan. Tapi kisah sebenar yang berlaku di sebalik kejayaan tu, DNC Asiatic ni merekodkan kerugian yang sangat-sangat banyak. Bayangkan setiap motosikal mereka jual rugi. Basically jual murah tapi keuntungan tu sangat-sangat sikit. Jadi itulah yang berlaku. Bila dia orang dah sedar, pihak Demak ni kata, okay, kita kena restructure balik ni cara agihan komisen. Yelah, dealer dapat komisen yang banyak tapi kita tak untung banyak mana pun. Jadi nak restructure balik. Masalah dia, dealer pula bising. Dealer kan biasalah kat Malaysia ni kan, dealer yang paling berkuasa. Diorang yang tentukan harga. Sebab itulah bila brand-brand announce harga 1,000 sampai kat dealer jadi 4-5,000. Yalah, dealer memang paling berkuasa dekat Malaysia ni. Okay? Jadi mereka cuba cari cara lain pula nak turunkan kos. Apa yang berlaku? Dia orang cuba increase production dengan buka kilang kedua di Banting. Selepas kilang di Kuching tu, buka second kilang di Banting. Besar juga, 260,000 square feet. Pada waktu tu, Demak buat kerja gila, siap bawa molding daripada China, nak manufacture 100% semua parts di kilang di Banting ni. Tapi masalah dia, walaupun increase production, dia tak menyumbang kepada sales yang banyak. Malah kilang di Sri Lanka pun rugi. Sayang sebenarnya sebab Demak ni, bayangkan, dia merupakan satu bisnes yang basically pada awalnya berjaya lah. Bayangkan, Demak ni merupakan local brand pertama daripada Malaysia yang berjaya buka booth di EICMA. Mereka buka booth di EICMA. Itu memang kena respect lah sebab selain daripada buka booth dekat EICMA, buka kilang dekat Sri Lanka tu memang satu langkah yang sangat-sangat berani. Dia basically Demak ni adalah satu percubaan yang berani daripada pihak DNC Asiatic.
kalaulah dealer pada waktu tu beri kerjasama, mungkin kita akan tengok atau nampak brand Demak sehingga ke hari ini. Tapi sayangnya disebabkan faktor kerugian operasi dan sebagainya, dah tak jumpa lagi dah jenama Demak. Motor-motor Demak tu masih lagi ada dalam market, tengok kat Mudah dan sebagainya. Harga memang sangat-sangat murah. Kalau korang berani berhenti nak repair sendiri, beli je, tak ada masalah. Sebab motor Demak ni dia tak susah sangat nak jaga sebenarnya kalau korang pandai. Okey, yang penting harga dia sangat-sangat murah. Tapi saya kenal lah dia punya beberapa staff, ex-staff daripada Demak ni yang sekarang masih lagi ada dekat brand tu, ada dekat brand ni, dan mereka ni semuanya orang-orang yang sangat berpengalaman dalam menghasilkan motosikal dan sebagainya. Jadi, itu sajalah yang kami boleh kongsikan mengenai jenama-jenama motosikal yang dah jatuh, ada yang move list, ada yang bankrupt, ada yang bangkit balik. Tapi apa yang kita boleh nampak dekat sini, pasaran motosikal memang satu dunia yang sangat-sangat sengit. Kalau salah langkah, memang kena jerat. Kalau salah cara, memang boleh kena makan dan sebagainya. Tapi jangan risau, mungkin kalau nasib tak baik, kita ada dengar company daripada China take over dan hidupkan balik. Mungkin Demak pun, kan, kita mana tahu kan, kot-kot ada company daripada Chongfeng ke, Taizhou ke, Guangzhou ke, Beijing ke. Kita orang nak belilah Demak, hidupkan balik. Manalah tahu kan. Zaman sekarang ni memang company China ni memang mereka je yang ada bajet besar selain daripada India untuk beli satu brand dan hidupkan semula. Macam saya cakap lah, Moto Morini lah, Benelli lah. Ni semua brand-brand yang dah nak bungkus tapi hidup semula. Sayangnya jenama macam Kajiva pun kami rasa patutnya hidup balik, tapi tak ada dengar cerita lagi. Okey, jadi itu saja yang kami boleh kongsikan dalam video kali ini. Seperti biasa, jika ini kali pertama di singgah channel kami, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan butang loceng. Serta jangan lupa support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Kami nak bawa lebih banyak video macam ni untuk tahun 2026.